Oh my god, the quality is so fine. Tengok. Sekarang ni aku tengah record guna my new camera. Tada. Kau tengok aku tak guna aku punya flip screen pun sebab aku dah install monitor dekat iPad aku. So aku boleh. Uish. What the? Uish. Bapak style gila weh. Damn. Oh my god. Ya Allah, quality dia lawa tu. Ni aku pakai kit lens tau. Belum aku pakai Sigma boy. Fokus weh. Kenapa dia tak nak fokus? Tak nampak. Dia tak nak fokus aku lah. Weh. Fokus sekarang. Sekejap, aku sengit sangat. Laju tak fokus je. Oh, aku lupa. Sebab tadi aku setting dia punya autofocus. Sup. Okay, so ni aku dah tukar lens. And weh, aku tengok dekat aku punya monitor ni bapak lawa gila quality dia. Dah lah, aku tak nak cakap banyak. Korang just enjoy je lah aku punya vlog pergi beli kamera ni. My first ever camera, Sony ZV-E10 Mark II with Sigma boy lens. Let's go. Mulakan pagi anda dengan menukar bateri. Bateri kong guys. Kong. What's up guys? So now aku dekat kita start nak cakap. Kita beli dulu. Apa itu? Besar kot loyak. Pening aku. Aku tengok kedai ni macam menarik. Rasa macam nak masuk lah. Kita tanya-tanya dulu. Kita cerita. So ni dia. This is the one that I want. Lens. Dengan lens yang ini ya. Kit lens. Kalau lens add-on recommendation ada lens apa? Tu lens kan promotion 2250 habis tu lah. Lens tu lah. Habis. Kalau sekali dengan So kamera body saja lah. Kalau yang ambil lens tak perlu ambil yang kit. kalau sekali kit lens Kit lah. what the fuck man. Kau tengok harga dia berapa. Tapi aku dapat harga gila weh kalau bayar cash. What the fuck. Harga dah cun ke aku nak ambil A67 Sebab ni kau tengok harga dia 5,000. Tapi aku dapat harga gila weh. Kalau yang ni 7,000. Tapi ni mahal sangat pula. Tapi aku nak agak A6700 ni. Ni A64. Tapi aku nak ZV-E10 Mark II. Oh my god. Ini lens biasa. Chỉ chỉnh nè. Mình mới để chỉ chỉnh. Là của chỉ độ số chỉ chỉ gắn đi về ở vùng hai dạng gì đó. Kalau yang Sigma punya Lagi cantik. So macam mana zoom pun itu boleh. Dia tak lari. Dia tak macam ni. Ni bila dia tengok 3.5 tapi bila zoom sikit surat 4 dan 6.3 je tu. Dia tak ada. So dia masih ada bokeh. Kita bokeh kan. Dia bila zoom tengok dia nampak bokeh. bokeh dia pun cantik. Sebab dia tu baik. Sebab dia. Tapi kalau soal lain nampak betul dia lagi apa? Pekat. Oh, yang ni boleh control dia punya kat sini ah. Apa ni? Ini control apa aperture dia? Okey, ini Yang ni zoom zoom. ini untuk manual focus. Tapi sekarang dia auto focus. Kecuali pergi manual focus baru boleh manually dah. Sangat cantik. 我是有睇到兩隻喺嗰度。 Kalau A67 dengan ini lah. Okey, lagi cantik. Kan Jojo mahal tak boleh nak tipu mah. Ni tengok harga pun sudah tahu. Iyalah. Okay, dia first paling sedap dia Maybelline. Sebab dia Sulawesi Pro. Sensor size sama tapi quality jauh beza. Ni kit lens biasa. Tapi kit lens biasa pun dia punya colour pun sudah lain sikit. So Oh, kalau pakai kalau ini lens masuk sini lagi cantik. lagi cantik oh. Cuba. Wah, ni fokus dia pun lagi cantik oh. Lagi laju. Memang lagi laju.
So tadi macam saya cakap, kalau betul-betul untuk cari makan, macam fotografer nak shooting untuk event ke, memang dia. Ini more on vlogging. Ni harga berapa best price? Kit ke body saja. Sekali dengan Lens. Ini lens sudah bagi harga mah 2250 5713. Cash. 5713 je body. Okey. Tambahan lens 2250 sudah 796. 8,000 lah. Kalau I nak tengok yang lens yang 1.8 tu boleh? Yang ni untuk foto dia punya fokus lah. Ni target aku. Tapi lens ni tak boleh zoom. Tapi Sigma ni boleh zoom. Aku memang nak agak lens ni. Tapi aku nak body ni. Tapi beza harga. Boleh tahan lah. Berapa harga dah cun lah. Tapi aku nak cari harga lagi cun. Dapat tak? So kita tengok kedai dah ni. 1 minute 37 seconds later. Okay, aku dah buat survey. Kita balik kedai ni beli lah. Ni best price. Aku rasa macam nak tambah banyak barang. Dia bagi aku free SD card ni. Tapi aku nak tambah lagi 128 punya. Harga boleh tahan kan. Tapi standard lah. Tak adalah mahal sangat. Aku rasa nak tambah ND filter tu. Tapi ND filter tu mahal tau. Aduh. Ni semua total dah 6k. Tambah sikit lagi boleh beli MacBook. Racun kuat sial. Fuck. Sumpah racun gila-gila kau tahu tak. Aku stress. Tak masalah macam banyak benda aku nak kena beli lagi tau. Putih sikit. Ini kecil sikit. Tapi dia punya sponge dia tebal. More protection. Kalau masuk dua dengan lens. Sony. Boleh. Sony standard dengan additional. Ni berapa? Ini 150. Ini nanti check je lah. Bag je 150. Fuck me. Sabar je aku nak Shopee. Tengok Shopee harga berapa. Aku beli kamera macam beli baju kau tahu tak. Aku nak baju ni baju tu. Tak masalah bag ni lawa. Tapi ni 200 mat. Bag ni super lawa. Sebab bag ni dia warna kuning. I don't like. Macam bag ni macam style tak. Aku nak keluar je bawa bag ni. Tengok dia perasan. Filter tak payah. Betul tak nak. Yang dia filter tak apalah. Bukan, yang UV. Oh UV. UV tu tadi saya cakap itu protection ni. Sebab bila tangan nampak kita tak tahu dia kena batu ke kena apa tu, itu ditus masuk. Oh. So kalau dia ada filter, dia di luar. So kena pun yang rosak lens filter tu. Bukan lens mahal. Oh, boleh lah. Flash. Perlu lah. Flash. Itu ada tengok tadi. Itu Godox. Berapa? Godox Flash tak boleh ambil ni. Sebab I tengok besar kan? I tak rasa macam I beginner lah. Ini beginner lah. Kalau lagi Beginner? version ni lagi besar. Oh tak maksud I barang banyak sangat. Thank you bos sama-sama. Apa boleh tanya tak apa lampu ke apa ke. Ada Okay. banyak lagi. Ini yang Banyak lagi. Boleh. ini baru start. Thank you lah. Right, thank you. Hai. Duit aku. Aku kan kalau parking memang ada masalah betul lah. Mana aku parking? Ni aku beli 2 tadi. Ya ke? Okey dah jumpa. Madina. Nak nangis. Weh aku nak shopping tapi tak ada duit. Dia nak shopping duit habis ya. Bapak.